Kita selalu melihat pantai sebagai sebuah tempat untuk berehat, datang, duduk, melihat laut dan kemudian pulang. Tetapi setiap pantai sebenarnya mempunyai kehidupan yang tidak pernah kita lihat. Ada manusia yang membesar di sini, ada yang mencari rezeki di laut, ada yang membina rumah di tepi pantai, dan ada juga sejarah yang mungkin semakin dilupakan. Hari ini kita berada di Pantai Melawi, Bacok, Kelantan. Dan kali ini kita cuba melihat Pantai Melawi bukan sekadar sebagai sebuah pantai. Pantai Melawi terletak di daerah Bacok, Kelantan, sebuah kawasan pesisir pantai yang mungkin tidak sebesar atau sepopular setengah destinasi pantai yang lain. Tetapi bagi masyarakat setempat, tempat ini bukan sekadar lokasi untuk datang bercuti. Pantai ini telah lama menjadi sebahagian daripada kehidupan. Di sinilah laut dan daratan bertemu, dan di antara kedua-duanya manusia membina kehidupan. Sebelum pantai menjadi tempat untuk orang datang bergambar, sebelum ia menjadi lokasi untuk keluarga bersantai, laut di hadapan kita ini sudah lama menjadi tempat mencari rezeki. Bagi masyarakat nelayan, laut bukan sekadar pemandangan yang indah. Laut adalah tempat mereka bekerja. Laut adalah sumber pendapatan mereka. Dan dalam banyak keadaan, laut juga adalah tempat yang menguji keberanian manusia. Setiap kali bot meninggalkan pantai, mereka membawa harapan. Harapan untuk pulang dengan hasil. Harapan untuk menyara sebuah keluarga. Dan harapan supaya laut yang sama tidak mengambil lebih dari apa yang mereka mampu berikan. Namun, zaman telah berubah. Sebuah kawasan yang dahulunya hanya dikenali oleh masyarakat di sekitarnya, mula dikunjungi oleh orang luar. Pantai yang dahulu menjadi tempat nelayan turun ke laut, mula menjadi tempat orang datang menikmati suasana. Dan perubahan ini sebenarnya mengubah cara sebuah kawasan dilihat. Hari ini, orang datang ke Pantai Melawi untuk menikmati ketenangan, untuk melihat laut, untuk menikmati angin, untuk meluangkan masa bersama keluarga. Tetapi pada masa yang sama, kehidupan lama masih berjalan di sekelilingnya. Mungkin inilah perkara paling menarik tentang kawasan seperti Pantai Melawi. Di satu sisi, kita melihat sebuah destinasi pelancongan. Tetapi di satu sisi yang lain, kita masih melihat kehidupan kampung yang berjalan seperti biasa. Pelancong datang untuk beberapa jam, tapi masyarakat setempat, ini adalah tempat mereka hidup setiap hari. Kita datang melihat matahari terbenam, tapi bagi orang yang tinggal di sini, matahari yang sama akan terbit esok pagi. Dan kehidupan akan diteruskan seperti biasa. Kat seberang di Pantai Melawi. Ada berapa Pantai Melawi ni? Pakai naik kuda, belakang.
Hari pelak lah, nampak macam nak hujan nampak tu. Baru nak pasal ke nak buka. Jom nasi patah ke tu tengok. Jom kita pergi beli aiskrim lah. Malam nak No, air pasal ni kali. Ni, tengok. Pasal ni. Jom ni juga. Kita tengok dia buah. Ramau dia tertek ni. Gorik ni. Jual air kau jual makan situ. Kalina lagi ke mana? Kau ni? Mana? Kalina ni, kau ni kau? Tu. Oh, jahat dia. Oh, banyak TikTok ni. Oh, banyak TikToker. Dah apa ni? Cari ke buat di Maggi? Ada ke Maggi? Ada ke bunyi kokang-kokang? Dia tahu. Oh, nak makan sini. Oh, sini banyak pak makan. Kita tanya masuk lagi ya. Beach Boy Street. Oh, nama tempat dia. Macam biasa, tempat jual aiskrim. Kat nama gorik ni, ramai pula orang. Oh. Oh, ada tempat. Macam dekat Hawaii pula duduk dia. Pink hijau. Mungkin satu hari nanti Pantai Melawi akan menjadi lebih moden. Lebih banyak pembangunan akan datang. Lebih ramai pengunjung akan tiba. Dan wajah kawasan ini mungkin akan berubah lagi. Tetapi di sebalik semua perubahan itu akan sentiasa ada satu cerita lama. Cerita tentang manusia yang pernah bergantung kepada laut. Kampung yang membesar bersama pantai. Tentang sejarah yang pernah berlaku di kawasan ini dan tentang sebuah tempat yang terus berubah tetapi masih menyimpan kenangan masa lalu. Inilah Pantai Melawi, bukan sekadar pantai tapi sebuah tempat yang mempunyai kehidupan, mempunyai sejarah dan mempunyai cerita yang mungkin kita tidak akan lalui. Saya Bro Andy dan ini adalah Street Fight. Kita jumpa lagi di jalan yang seterusnya. Assalamualaikum.